tu ada kopi. Boleh belum? Ada lagi? Ada. Ada kopi. Ada cappuccino, ada apa semua, tapi hitam semua lah. Saya translate ke mana lah? Saya translate ke pusat ni lah. Sebab dia lari lah. Okey. Semua makan? Okey. Boleh saya kira berapa orang lah? Mana kita punya agent ni? Tolong kira. Berapa orang? Bila saya tanya apa khabar semua, kita jawab we are great. Apa dia? We are great. Okey, sekali lagi boleh? Okey, saya boleh sekali lagi. Alright, ready? Apa khabar semua? Kita ada bukan dulu, pada anda semua yang betul-betul buat. Alright. Kita tarik nafas sambil angkat tangan sampai atas. Habis. Okey, mula. 1, 2, 3. Hembus. Kita tarik. Hembus. Kita tarik. Kita tegak. Yes! Alright. Okey, baik. Sekarang saya nak kita semua pandang sana. Pandang sana. Depan sana, okey, kita hadap sana. Pusing pada sana. Alright. Garis. Okey, pandang sana. Nampak tak ada kawan kita kat depan? Okey, kita picit bahu dia. Okey, pegang bahu dia. Picit bahu dia. Okey, picit. Tebus sikit. Kasih urut sikit. Okey. Kasih urut dia. Kasih pinggang. Kasih pinggang. Ya, kasih. Picit. Okey, picit. Sekarang kita pandang sana pula. Alright, kita pandang sini pula. Okey, kita picit dia. Picit bahu dia. Alright, picit bahu dia. Kasih tepuk bahu dia. Tepuk pinggang. Kasih pinggang. Ya. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Nombor 6. Nombor 7. Nombor 8. Last kali nombor 9. Batu. Badi.
meja tadi. Sebelum daripada tu tadi Bro Hafizi telah exercise. Saya pun nak buat exercise sikit lah. Saya nak ambil masuk banyak exercise. Kita tak boleh jari. Berbagai teman boleh jari. Boleh jari. Kita nak exercise. Ya, jari ini dia ada sign, ada tanda. Right? Ada tanda. So kalau ini kita tanda apa? Bagus kan? Tanda bagus. Kalau kita mau banyak tanda ini. Kita mau banyak. Ataupun yang ini tanda apa? Ini ada problem kan? Dan kalau ini tanda ini problem. So you continue, your evaluation pada program ni macam mana? Ini okay, alright. Makan sekali saja. Makan ini ke ini? Dua kan? Semua makan lagi lah. Okay, saya nak makan lagi. Okay, ini tangan. Ini saya. Kalau ini tanda apa? Apa? Di Islam kita kata wadwa kan? Wadwa. Okay. Dan kalau kita combine ini jadi apa? Duduk. Kita boleh awai. Kalau macam ni kita fight orang tak? Kita fight orang. Tapi macam mana Ustaz main kalau itu tak? Orang tu macam mana? Kita combine. Kita combine. Jangan duduk dengar saja. Combine. Tak betul lah. Jangan kita ini tiga lah. Kalau macam ni, kita buat. Oh ini. Jangan tunjuk kat saya. Kalau tunjuk saya balik buat. Right. So saya nak tanya, antara lima-lima ni yang most important. Nanti antara lima-lima ni most important. One. So antara lima mana less important? Last. Okey, last Okey, mesti berarti kena pisau. Sebab dia kata last ni kita tak boleh lah. Sebab pisau tak ada. Okey, jawapannya semua adalah important. Semua dari adalah important. Kita tak nak. Kalau kita nak, maksudnya kita kena ikut apa yang Tuhan nak. Okey? Alright, sikit. Okay, next. Maksudnya kita kena kembali kepada Tuhan kita. This is our destination. Because our life now is not destination. Kehidupan kita adalah Nama saya ni. Sekali lagi ni dari mana ni? Rombongan Rendang. Suria dekat sini saja. Okey, share for us. We are very happy here today because I didn't know I didn't know that UTC has something beautiful and beautiful avocado. Yeah. So what I want to share is besides the dishes that we give to some, we do learn something about this and that is it's Allah, it's God, it's one God, it's a loving God, and He loves all of us, and He pushes all of us to be good. All right, this is what I learned about Islam. Thank you. Terima kasih sekali lagi, guys. Nama ni? Nama saya John Sebastian, saya dari Permula Kedasin.
Okay, saya nak share. Okay, saya nak memang terima kasih kepada tim-tim yang membagi kita makanan untuk bagi program, yang bagi nasihat, bagi banyak ilmu. Okay, saya nak terima kasih kerana saya dapat banyak pengetahuan hari ini. Saya pun dah macam terminat nak masuk Islam. So, saya memang nak thank you kepada semua yang kat sini. Okay, so God bless you all. Every day you all will be good by the God lah. Allah is banyak bagus. Semua ni semua Tuhan satu saja. Bukan Jesus semua lain ke apa, tak ada. Semua God, all the God same. Just Trinity Holy separate. Okay, so itu je lah. Thank you for everyone. God bless you. And have a nice day and have a nice food. Thank you. Dari Sebastian kan. Datang sini pukul berapa ni? Around 9:30. 9:30 dari Dasim naik kereta api. Ya, betul. Siapa yang jemput ambil kat sini? Saya punya mak, punya kakak. Ya, itu. Oh, mak saudara. Bacalah. Jom mak saudara nak kenalkan sikit. Ini mak saudara Sebastian. Assalamualaikum kakak. Semua. Saya suka. Hidup mana? Joget. Nama kakak? Saya nak masuk nama. Ya. Selman. Selman ni. Temukan ke kakak ni? Cuma yang kasih kakak. Okey, adik Sebastian. Tuan-tuan perempuan, kita ada satu lagi kejutan. Ini bukan perasaan, bukan plan, bukan plot. Tapi ini adalah kemahuan yang lahir daripada hati adik Sebastian sendiri. Saya mohon Ustaz Syuhaimi untuk tampil bagi menyempurnakan slot berikutnya. Silakan Ustaz Syuhaimi. Sebastian dengan rela hati, hasil daripada pengalaman beliau menghadiri beberapa majlis sebelum ni, dan hari ini alhamdulillah Allah hidayahkan ke dalam hati, campakkan rasa keimanan kepada adik Sebastian tanpa apa-apa paksaan, dan hari ini adik Sebastian akan bersyahadah mengagumi bahawa ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang sebenar dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Hari kita bersama dengan Bro Hafizi untuk memimpin ucapan syahadah kepada adik Sebastian. Silakan. Adik Sebastian. Okey. Sebelum kita mulakan anda, saya nak tanya dulu pada Sebastian. Ada tak siapa-siapa yang paksa adik Sebastian untuk memeluk Islam? Saya memang dengan rela hati saya masuk di agama Islam. Maksud adik Sebastian betul-betul dengan rela hati untuk Islam? Ya, betul. Ya, baik. Nanti ikut saya tentang bersyahadah pelan-pelan sudah. Bunda saya akan bacakan dalam bahasa Arab. Kemudian kita akan bacakan dalam bahasa Melayu. Okey? Jadi Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ustaz Syuhaimi untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa qadatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawlin 'alaina fi sabaratil maut wa najina wa na'fal musa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha murah,
yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kami mengucapkan syukur kepada Allah adalah seorang insan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, terimalah penyaksian saat kita ini ya Allah. Berilah dia keikhlasan, kekuatan iman dalam diri dan keteguhan ya Allah. Jadikanlah Islam dan iman dengan kejalan hidupnya sehingga akhir hayatnya. Jadikanlah kalimah itu menjadi sebab untuk beliau mendapat rahmat, keampunan serta syurga firdaus ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua ini ya Allah. Dosa kami untuk kami, pasangan kami, anak-anak kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup atau adalah kepada rahmatullah. Ya Allah, jadikanlah batis kami, batis kami rahmati oleh ya Allah. Pesan kami harap. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada rakan-rakan kami, bertamu-tamu kami pada hari ini. Berikanlah hidayah kepada mereka, campakkanlah iman kepada mereka ya Allah, supaya mereka juga akan mengikuti kami mengucapkan kalimat ini ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami Allah, hiduplah kami daripada azab api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta semua Rusia naik kita bersalaman, Rusia lelaki ya, bersalaman dengan ni. Rusia perempuan bersalaman dengan makcik dia, salaman dan peluk. Rusia lelaki dan yang pentas bersalaman dengan hakim kita ni, peluk. Lama saya ada Paris. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Simple, as simple as it. Okay, thank you very much. So, you masuk Islam, you jadi orang Melayu ke? No, you Chinese. You masuk Islam, you jadi apa? India. Itu bukan India Muslim. Itu dia tidak ada tukar bangsa, tak ada tukar bangsa. You ada family kan? Ada family. Kalau ada family, dia tidak ada pisah. Kalau dia ada mak dia sama. Kalau dia ada adik dia sama. Kalau ada kawan dia sama. Okey? Okey, terima kasih. Mama Indonesia. Itu saja dari saya. Saya minta maaf kalau ada maksud. Saya jatuh saja tadi. And coincidentally ada orang dalam masjid. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam. Doktor Rahman adalah bekas pensyarah ATM. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada semua, saya nak tanya program kita secara jujur, okey ke tak okey? Kalau macam ni, macam ni ke macam ni? So, kalau kita buat next program macam ni, nak join ke? Okey. Saya ucap terima kasih kepada VVIP semua, anda semua VVIP. Dan saya buat tadi untuk masuk Islam, saya tak paksa dan saya tak paksa. Jangan kata kita suruh masuk Islam. No, dia datang dengan dia ada nanti dia datang. Sebab Islam kita tidak pisahkan orang.
sebab negara kita negara Islam, Malaysia negara Islam, so banyak kemudahan yang akan kita bagi dan juga kita akan bimbing orang menjadi lebih baik. Saya buat kesimpulan, orang yang baik, semakin dia baik, semakin dia dekat dengan Tuhan. Ataupun balik, orang yang dekat dengan Tuhan semakin menjadi baik. Okay? Orang semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin jadi baik. Tapi orang yang jauh daripada Tuhan, dia tak kenal Tuhan dia tak pernah sembahyang, dia tak jadi baik. Orang yang kita tengok orang luar mencuri, jenayah, apa semua sebab dia jauh daripada Tuhan. So kalau kita nak jadi baik, kita banyak kena dekat dengan Tuhan. Okay? Dalam Islam kita sebut Allah Tuhan pula. Ada agama, ada semua tuan-tuan, aunty, uncle semua agama masing-masing. Dekatlah dengan Tuhan. Carilah kebenaran. Sebab itu kita nak jadi baik, kita kena dekat dengan Tuhan. Dalam Islam, sikit-sikit 1 minit. Dalam Islam, kita sembahyang 5 kali. Bukan susah, senang, tu dia nak jadi baik. Semakin kita banyak sembahyang, semakin Tuhan lindung kita. Semakin hati kita jadi baik, kita jadi baik. Nanti uncle tengok urus dia baik ke tak baik? Baik tak? Baik tak? Urus dia ni baik ke tak? Nanti. Sebab apa? Sebab mereka jaga sembahyang. Orang yang tak jaga sembahyang, dia tak ada jaminan jadi baik. So dalam Islam kita sembahyang, dan sebab apa? Untuk dekat dengan Tuhan, Tuhan akan lindung kita. Tuhan akan bersihkan hati kita. Dia akan jamin kita pun jadi orang yang baik. Kita tak buat jahat. So orang boleh percaya pada kita. Letak barang tak hilang. Sebab apa? Kita ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan. Kita sembahyang 5 kali satu hari. Jadi ini program pertama. Kita akan ada 2-3 lagi program. Dan saya rasa anti rindu satu orang, namanya Bro Syakirin. Remember? Yes. Next time kita akan usahakan Bro Syakirin akan bersama dengan kita. Okay? Thank you very much. Berikan tepukan sekali lagi. Terima kasih Ustaz Syahid.